Yang tak jamah takkan puasa malam, siang jadi puasa. Jadi hak ni cerita siang. Ibn Mas'ud kata kepada rakan-rakan yang lain, bagi makan kat dia. Dia tak mau makan. Dia kata la uridu, aku tak mau. Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asaimun anta, kamu puasa ke? Dia kata la. Dia kata ada, aku tak puasa, dia kata. Maka kata Ibn Mas'ud, fama sya'nuka, jadi apa pasal? Apa hal? Kenapa? Maka kata lelaki tadi, haramtu an akula dhar'an abada, aku telah mengharamkan untuk makan benda tu selama-lamanya. Dia haramkan diri dia. Ini bukan mempantangkan untuk diri dia, tapi dia haramkan. Ada setengah orang dia kata tak boleh makan, pantang. Yang kita pantang jumpa tu kita makan. Tambah kata kambing tadi clear. Tara-tara ni pun boleh ambil 2 periuk kan. Tapi sahabat Ibn Mas'ud ni tadi dia kata telah mengharamkan benda ni selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud adalah di antara fuqaha'us sahabah, di kalangan sahabat yang faqih, yang dihormati. Tuan-tuan baca hadis Ad-Darimi bagaimana yang Abu Musa Al-Ash'ari tengok orang buat halaqah zikir ramai-ramai, dia nak bagi putusan, dia tak berapa berani, dia rujuk kepada Ibn Mas'ud. Tengok Ibn Mas'ud apa jawapan dia. Ibn Mas'ud berkata, hadza min khutuwatis syaitan. Ini adalah di antara jejak langkah syaitan. Nampak? Kena tadi. Bila Nabi kata Allah Ta'ala dah ciptakan manusia ini dengan hunafa, hatinya bersih, cenderung kepada kebaikan, mai syaitan ganggu, gelincirkan manusia. Antara benda pertama yang dia buat, mengharamkan benda yang halal. Dan bila berlaku kepada lelaki ini tadi, Ibn Mas'ud kata, hadza min khutuwati syaitan. Ini daripada jejak langkah syaitan. Bukan dia buat kerja apa, bukan dia makan minum arak, bukan dia makan daging babi, bukan dia buat benda bangkai, makan bangkai, tak. Dia tak mau makan, dia mengharamkan sesuatu yang halal. Ibn Mas'ud kata, dia ikut jejak langkah syaitan. Maka kata Ibn Mas'ud, fat'am, makan, wa kaffir an yaminik, maka kamu leraikan daripada sumpah kamu tu. Itu dipanggil sebagai sumpah, dia kena bayar, dia kena kafarat. Kafarat kan, bayar kafarat untuk sumpah kamu tu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di kalangan fuqaha'us sahabah faham isi kandungan ayat ini tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada 2 riwayat ini menerangkan kepada kita bahawasanya kesinambungan ataupun hubung kait, dipanggil tanasub, kesesuaian frasa demi frasa Al-Quran, terang ikatan yang cukup kuat, menunjukkan bahawasanya bab halal dan haram, bab makan dan minum ini bukan perkara yang sebarangan, bukan benda yang boleh kita pandang ringan. Ia termasuk di dalam bahan utama tipu daya dan hasutan syaitan. Jaga yang tu. Cuma bagaimana yang kita sebut dulu, kalau dah doktor berhabat kat dia, yang ni dia tak boleh makan, yang ni dia tak boleh makan, itu atas nasihat doktor, bukan mengharamkan, tapi pasal tak boleh makan. Pasal tak boleh makan. Ada beza lah benda tu. Yang kes tadi ni tak ada pasal apa, melainkan dia memang mengharamkan. Dalam bentuk ta'abbudan, itu lebih besar masalahnya. Baik, yang seterusnya, kata Qatadah dan As-Suddi menyatakan, menerangkan lagi maksud ayat ini, kullu ma'siyatin lillah fahiya khutuwatus syaitan. Setiap maksiat, kalau tanya budak-budak tuan-tuan, maksiat apa dia? Dia pakai P7. Maksiat ni maknanya pergi berduaan, zina, tengok video lucu, itu maksiat. Sedangkan maksiat lebih besar daripada itu. Semua bentuk keingkaran kepada Allah dan Rasul adalah maksiat. Orang yang tegar, orang yang ketegar, berulang-ulang melakukan perlanggaran kepada perintah Allah dan Rasul, orang itu dipanggil asi. Orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Baik, jadi setiap bentuk perlanggaran syariat,
Itu maksiat. Dan setiap maksiat itu adalah jejak langkah syaitan. Maka setiap, ini sifir dia. Kalau kita baca mantik, dia ada sifir dia. Dia ada premis dengan dia punya keputusan dia kan. Setiap kemungkaran adalah maksiat. Setiap maksiat adalah jejak langkah syaitan. Allah larang dari ikut jejak langkah syaitan. Maknanya setiap perkara yang mungkar adalah jejak langkah syaitan dan ia dilarang oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kenapa disebut benda ni? Manusia, dia bila buat salah, bila dia buat dosa, dia melakukan pelanggaran syariat, dia tak berapa rasa tau. Dia tak ada sesuatu yang menekan. Dia tak rasa terhina, dia tak rasa dia menjerumuskan diri dalam kezaliman, dia tak rasa dia menjerumuskan diri dalam kebinasaan, dia tak rasa tercabar dengan benda tu. Tapi bila dia berikan satu gambaran yang lain, diberikan dalam bentuk yang lain, ini adalah mainan syaitan. Dia terasa. Pasal dia tahu syaitan hina, dia tahu syaitan jahat, dia tahu syaitan tak boleh jadi kawan. Bila kata ini adalah tipu daya syaitan, ataupun ini adalah jejak langkah syaitan, kalau kamu ikut, maknanya kamu ikut syaitan. Dia bagi kesan, tuan-tuan, bergantung kepada orang. Ada orang cukup sekadar kata haram, dia stop. Dulu tak tahu, bila dah tahu dia stop. Ada orang macam tu, senang. Ada orang dia buat juga, tak boleh, tapi tak macam mana kena buat. Dia tak berapa rasa tekanan daripada nas, tekanan daripada panduan syarak. Kerana itu kita baca Quran, kita baca hadis Nabi, ada kepelbagaian penekanan, ada kepelbagaian dimensi bagaimana nak tarik keluar manusia daripada keingkaran kepada Allah Ta'ala. Salah satu yang dikemukakan ialah menggambarkan ini adalah jejak-jejak syaitan. Kita kalau kita tahu syaitan, musuh kita, syaitan, hina, syaitan. Dalam kita baca Quran, cerita tentang bagaimana terhalaunya syaitan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia ketegak, dia takbur, dia sombong, dia tergolong dari kalangan orang kafir. Syaitan itu sendiri maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Kalau kita tahu yang tu, kita gambarkan jejak syaitan. Dia nampak tapak kaki duduk jalan. Apa yang kita buat, keingkaran yang kita lakukan itu, kita sedang meniti, duduk sama di atas setiap langkah yang dilakukan oleh syaitan tadi. Bagi sebilangan orang, dengan kaedah begini, dia taswir, dia gambarkan benda ni, dia bagi kesan. Dia bagi kesan. Bila kita baca, oh ini adalah jejak langkah syaitan. Yang kita duk buat ni rupanya duk ikut syaitan. Siang tadi duk bakar dengan bendera mereka, dengan buah patung, buah tanduk apa semua, bakar gambar syaitan. Malam rupanya kita ikut jejak yang sama. Katalah begitu ada benda yang kita buat. Bila kita dengar begini, oh kita rasa ini nak, bila jejak langkah maknanya ada pergerakan. Jejak maknanya kita bergerak kan, pergi ke depan ikut. Bila kita tahu hak ni syaitan punya, bukan jalan kemuliaan. Bila kita nak pergi tu, orang yang beriman, orang yang ada fitrah dalam diri tu, nak angkat, nak pergi jejak tu, dia teragak-agak. Boleh ke? Tentu tak boleh. Tergamak ke? Ataupun nak jadi macam mana kita ni, sama hina dengan jejak ni. Maka ini adalah sebahagian daripada bentuk tarbiyah Al-Quran. Bagaimana untuk kita menjauhkan diri daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Benda yang kalau kita tak feel, tak zauk dia punya situasi, kita takkan dapat menyelami, dan kita mungkin tak dapat nak menghayati. Pasal itu Syed Qutb rahimahullah, dalam salah satu teori dia tentang pentarbihan Al-Quran, dia kata apa? Tentang teori at-taswirul fanni, gambaran. Menggambarkan, mana kita cuba imajinekan tentang apa yang terkandung dalam perkataan Quran itu. Pasal itu tentang bila kita baca, wala tattabi'u, jangan kamu ikut. Itu arahan keras. Macam kita, kalau kita sebagai bapa, anak kita duk nampak, ala anak darah besar sikit, naudzubillah, nampak mai rempit, mai dia bawa anak jiran, bawa apa semua, anak darah kita nak pergi sama. Sebagai bapa yang bertanggungjawab, kita kata apa?
Jangan kamu